Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Jadi bertemu kita dalam rancangan Langit Ilahi TV Show episod 9. Okey. Jadi saya sekarang berada di rumah Dr. Burhanuddin Busu di London. Okey. Dan saya dah nak pergi balik ni rumah, nak balik Jordan, rumah pula. Rumah kat Malaysia kan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur Allah Taala kerana perjalanan ke UK ni satu perjalanan yang sangat indah. Dan sebenarnya saya nak buat lagi TV show ni atas Beacon Hill awal-awal. Tapi angin sangat kuat dan suara pun bila rakam tak dengar rupanya. Tengok balik dalam komputer tak dengar. Jadi saya buat lagi TV show dekat dalam rumah ni je lah. Juga sebagai appreciation saya kepada Dr. Burhan lah kerana bagi rumah untuk tinggal di sini. Kan? Jamu saya makan, kan? Support saya macam-macam. Dan juga appreciation kepada warga UK lah kerana Masya Allah lah, tiket kapal terbang saya dia orang yang bagi. Lepas tu dia orang bagi duit lagi. Kemudian macam-macam lah. Dan dia bantu sahabat saya di Jordan dengan bagi something lagi kan. Saya sebenarnya sangat terharu lah. Jadi mungkin anda akan nampak apa ni Langit Ilahi TV Show, tapi cakap appreciation. Sebenarnya Langit Ilahi TV Show episod 9 ni saya nak bawa berkenaan dengan ukhuwah fillah lah kan. Jadi kalau anda lihat kan, hubungan saya dengan mereka ini, saya sebenarnya baru pertama kali datang ke UK dan banyak antara mereka ni pertama kali saya jumpa kan. Ada pula tu lama dah saya tak jumpa. Tapi inilah dia hubungan atas keimanan kepada Allah Ta'ala. Apabila keimanan itu yang membina hubungan, maka pengorbanan-pengorbanan yang berlaku itu kita takkan teragak-agak untuk berkorban. Kerana apa? Allah yang akan membalas pengorbanan kita itu. Saya kalau nak balas balik apa yang mereka bagi, saya tak mampu nak balas kan. Saya mana ada duit banyak nak bagi balik, nak bayar balik atau nak bagi something lagi, jarak pun jauh dan sebagainya. Tapi mereka bagi saya something dalam keadaan mereka tahu saya memang tak boleh lagi nak bagi something kat mereka. Itulah dia pengorbanan tapi mereka tak agak-agak bagi. Kerana hubungan kami ni insya-Allah lah niatnya hanya kerana Allah Ta'ala dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi ukhuwah fillah itu dia begitulah kan. Kita berkorban tanpa harapkan pembalasan. Kita bagi something, kita bantu sahabat kita dengan usaha yang terbaik supaya sahabat kita dalam kondisi yang terbaik untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Mereka ni semua membantu saya agar saya dapat menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Ya, itulah dia sahabat. Sebagaimana senior saya Amr Irfan dulu pernah berkata, saya pernah tanya dia, Abang Am, sahabat tu apa? Abang Am kata, sahabat itu adalah mereka yang membawa kita balik kepada Allah SWT. Saya punya senior juga Ali Irfan kan. Kalau di Langit Ilahi itu kita kenal dia sebagai Bro Hamzah. Dia kata sahabat ini adalah yang bila kita nampak dia kita ingat Allah SWT kan. Jadi itulah dia sahabat kan. Jadi kat sinilah saya nampak persahabatan itu kan dimanifestasikan, dibuktikan, ditunjukkan. Persahabatan kerana Allah Ta'ala itu bukan sekadar kawan untuk gembira, bukan sekadar kawan untuk berseronok, bukan sekadar kawan di dunia. Ada juga yang susah senang tapi kat dunia je. Kat akhirat saling tuduh-menuduh kan apabila mereka dilempar ke neraka Allah SWT. Jadi begitulah kan. Marilah sama-sama kita bumikan ukhuwah ini kan, dengan orang keliling kita, dengan keluarga kita, dengan adik-beradik kita, dengan orang ahli rumah sewa kita kan, jiran kita, anak murid kita ke, bos kita, pekerja kita, semualah kan. Moga-moga kehidupan kita lebih harmoni, kita jadi lebih kuat untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang baik insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada warga UK kan, warga Malaysia tinggal di UK, belajar di UK. Kerana masya-Allah, inilah dia ukhuwah saya. Saya tak mampu nak cakap lah. Ni mereka bagi kan banyak benda lah kan. Allah Akbar, tak tahu nak cakap apa. Jadi itu sajalah daripada saya insya-Allah. Moga-moga kita dapat bumikan ukhuwah fillah ini dalam bentuk amalan insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Yang baik itu dalam tangan Al-Quran daripada saya sendiri. Kita jumpa dalam rancangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.